sampai bawah tak? Sampai bawah. Sauk kena sampai bawah sebab gula tu ada kat bawah. Boleh ke? Dekat sagu tu. Yes. Atas tu memang dia rasa macam krim kosong je. Whipping cream kosong yang tak ada gula. Tengok. Aku suka je. Sedap kot. Okay lah weh. Make sense bila dia bergabung. Gabung boleh tak? Dia bergabung dengan krim dia. Krim tu memang blend lah. Okay. Oh amboi, tengok gaya dia tu. Okay. Lantak koma lah. Aku suka je. Okay. Bye. Tak boleh kahwin Pak Arab lah kau. Okay, tu barley. Kita tengok. Kenapa atas ni? Dia kena makan di mana? Pistachio. Atas tu kacang. Pistachio. Kena makan dengan atas ni. Kalau tak ada atas ni, Sauk lah sampai bawah. Kau barley je kat bawah. dah sort tadi. Okay. Macam muka tak jujur je. Kau kasi ano sakit? Ano sakit? Kan? Keselesaan. Okay. Kalau tak cukup manis, Dia tak berapa manis sebab ini tak ada. okay, dia macam ni. Kalau kau tak cukup manis, kau tambah dengan terus sirap ni. Atau kalau kau tak cukup manis, kau kena makan sambil pandang kita. Tapi kalau untuk level aku rasa nak rasa feel dia original kan. Ini okay je. So aku ambil yang kosong dulu. Pahit kan? Tidak, mana ada baik? Ada lah. Kenapa kau punya? Sebab dia susu dan I love susu. Sedap lah weh. Oh my god. Itu apa pamit walnut kan? Tak, sedap. Okay, ni teruskan dengan ni. Ni kena tuang sirap dulu. Sikit dulu baru kurang. Minta maaf. Rasa dulu. Kita rasa dulu tanpa sirap. Lepas tu dia tapu kat sini, dia makan dekat situ. Kita kena rasa yang tak ada sirap Okay. dulu. Macam mana? Wow. Lemon sis. Tarik Lemon, bas. sis. Apa? Tarik sis, mangkuk. Original taste without sugar is also okay. Ini je dia ni. With syrup. Ini sedap. Tutup. Ini sedap. Tutup video awak. Ini sedap. Tengok compare tu last time kau makan. Kalau kau tak letak dia punya sirap pun tetap sedap. Kalau bagi Mas lah. Kan kalau ada sirap pun sedap. Tu dia. Okay. Nanti kita tengok dekat dalam TikTok. Bye.